bila tak ada piawaian tu, aku boleh bayar kau sekata macam mana aku nak bayar macam gitu. Kalau kita ceritakan sekarang, banyak orang cakap zaman dah berubah. Logiknya itu hakikat dia lah. Tapi sebenarnya as for me, sebenarnya zaman yang berhijrah, Right. the culture yang berubah ni. Okay, macam kalau kita tengok dulu satu ketika dulu, kita untuk mereka-mereka dalam bidang seni ni, dia ada beberapa platform je. First kali ialah TV lah. TV, we have radio, and then we have surat khabar, Right. majalah, pentas. So ini antara platform lah untuk diorang mendapat recognition, pengiktirafan untuk move on forward and terus upgrading lah.